bro, Sempoy. Yeah, malam gelap, sunyi menjerit, bayang hitam datang, rahsia terbit. Hey, rasa seram, jiwa kau goyang. Bro Sempoy Channel, tempat hantu bertandang. Hey guys, Assalamualaikum, what's up people, welcome back to Bro Sempoy Channel guys. Guys, after 4 months guys, aku first episode aku upload. Kali ni aku akan berikan lebih terbaik dan lebih istimewa untuk korang. Jadi korang nantikan, okay? Okay, go leh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Okay guys, aku nak kenalkan korang, macam aku cakap tadi, benda yang istimewa yang aku akan buat lah kali ni, dan selepas ini dan akan datang aku akan membuatkan lebih istimewa untuk korang. Aku akan tarik lah 2 co-host untuk aku punya channel ni. Jadi guys, aku harap korang beri sokongan untuk kita. Dan guys, welcome sahabat aku Cupi. Hai, Cupi here. Dan sahabat aku yang satu, Hazrik. Ziko. Yeah. Okay guys, so macam mana korang, what do you guys think about aku tarik korang buat ni benda? Apa korang rasa? Actually, Kau cakap dulu aku? Kau dulu. aku terkejut lah nak kena ada bikin podcast. Sebab I have experience lah. Aku ada experience, cuma tak hantu lah macam gini semua lah. Ada proper one lah kan. Kau Fiq, jom. Okay, untuk aku, aku minat benda ni. Aku memang nak buat podcast. Memang Tuhan dah gerakkan aku jumpa seseorang yang satu kepala dengan aku, and lagi satu kepala dengan aku. So this is where we are now guys. Okay guys, aku cuma nak tanya korang sebelum kita mulakan tahap ketakutan korang ni bila macam benda terperanjat ke, tak terpenampakan ke, apa korang boleh rate lah from 0 to 10? Rating Rating terperanjat aku punya kira macam 8.5 lah. Tapi kau tak takut, kau cuma tak takut, dia senang terperanjat je. Tapi actually okey lah. Tapi okey lah, tempat gini semua kau okey lah. Okey. Oh, kalau pak penakut, memang aku. Tapi aku boleh pergi kalau ramai-ramai. Kalau kau suruh aku seorang uji nyali duduk, tak apa, terima kasih lah. Terima bukan terima. Terima kasih. Okay, guys. So guys, this is aku punya co-host yang akan kita lanjutkan seterusnya dan akan datang dan selamanya, insyaAllah. Doakan kita insyaAllah. Okay guys, hari ni kita kat mana guys? Alright. Malam ni kita kat mana? Alright, ni hari kita kat special tempat. Okay. Kampung Wak Hassan guys. Okay. Kampung Wasan kat mana ni actually? Kau Alright. Kampung Wak Hassan ni dia di hujung daerah Sembawang guys. Sembawang. Yeah, kalau siapa tak tahu memang dia bukan orang Singapura. Dia bukan Singaporean. Confirm. Okay, jadi kita orang Singapura, sentiasa tu kat mana tempat ni lah. And kita dah dengar sini sana banyak sangat tentang misteri-misteri dan mistik-mistik kan? Sini banyak. Sabar. Sebelum tu aku nak tanya korang. Yes. Korang tahu history about ni Wak Hassan tak? Oh, kalau jangan tanya aku pak history. Aku memang kelas history fail. Oh, history lah. Aku ada research ni. Okay, power. Research ready lah. Okay, go kita share. Okay, sebenarnya Kampung Wak Hassan ni guys, dulu dia bekas desa nelayan Melayu kat Singapura tau guys. Dianggap sebagai tempat paranormal yang terkenal dengan kisah-kisah yang menghantui orang lah. Termasuk penampakan Pontianak, diorang bereketkan dia, hantu perempuan dan suara-suara yang menakutkan. Ini yang apa aku dapat daripada internet lah. Daripada Google di sana kata Google. Jadi apa yang kau dapat? Aku message, diorang cakap ramai yang ke sini pernah cakap dengar banyak bunyi pelik, rasa macam diperhatikan. Betul. Ada yang kena gangguan lah kat sini juga.
yang sukar untuk dijelaskan orang kata. Sukar tau kira. Google. Susah tau. Google. Okay. Jadi tanpa membawa waktu, setelah aku dah kenalkan korang dengan sahabat-sahabat aku ni, kita akan dengar cerita diorang tentang kawasan ni guys. Setiap orang aku yakin yang pada atas ni akan ada kisah-kisah dia. Jadi aku, sahabat-sahabat aku ni, diorang pun ada cerita diorang. Okay, so kita akan mulakan dari siapa? Aziz ke? Tepi dulu. Zik dulu. Ya. Paling muda juga kena terima. Paling muda. Standard lah. Okay lah. Orang tua orang cakap kan. Okay. Come on, kita ceritakan. Okay. Sebelum aku nak ceritakan, kalau korang ada cerita yang korang nak kongsikan kan, please email to us. Dekat bawah ni mesti ada email kita. Nanti kita letak Bawah guys. nanti kita ada kat. Jangan lupa like, share semua juga okay. Sebelum aku nak share cerita aku. Subscribe guys. Subscribe punya button jangan lupa tekan. Betul, bell tu. Okay. Bismillah. Alright, teruskan. Sebelum aku nak ceritakan ni, Kau sebelum dan 2 kali sebelum. sebelum aku nak ceritakan ni, aku kena bilang dulu yang aku tak tahu. It's just a disclaimer lah. Ini mungkin pandangan aku atau it's just my mind playing games with it lah kan. Okay, there's this one day, satu hari ni aku dengan member aku ni dekat belakang ni ada JT lah. Kalau korang tahu semua apa ni, Waksan ni belakang ada JT. Okay, kebetulan kita lepak kan tak ada toilet. Tak ada toilet. Tak ada. Semua takkan nak takkan nak kencing kat laut. Sembawang Pak tu boy. Sembawang Pak Jauh. Jadi kita okay lah, paling dekat ada ni lah masjid lah. Okay, masjid apa. So kebetulan kita pun ramai-ramai. Kita 4 orang. 4 orang kita jalan pergi masjid. Masuk dari masjid tu dah nampak opening. Opening tu masjid. Opening apa? Opening gerbang tu lah sebelum masuk masjid. Okay. Okay, Macam gerbang tu. ada gate lah. Jadi jauh tu sebelum kita masuk, langkah kita beri kaki kanan ke dalam, kita dah nampak kiri. Dalam ramai orang lah. Aku rasa about 40 to 50 lah. About there lah. Oh sorry aku dengar. Agak-agak kau berapa ni? Ini dalam pukul 3 lebih pagi going 4 sebelum subuh lah. Sebelum subuh. Okay. Kebetulan kita nak pergi toilet tu, kita pun teringat sini yang masjid ni ada dulu, tak tahu sekarang lah. Dulu diorang ada jual itu apa nama dia? Karipap. Yes. Okay. Karipap sedap punya kat sini. Okay. So kebetulan kita nak pergi lah. Dalam masjid tu. So Jadi kita korang cari karipap dalam masa 3 pagi. yes. Ada tak? Tak tahu ada tak ada. Kira cuba lah. Cuba. Okay, Kebetulan nak pergi toilet. So kita pun pergi toilet. Okay. Bila pergi toilet, belum pergi toilet dah kat pintu kita nampak ramai orang. Tu aku bercakap dengan kawan-kawan aku, ramai saya segan pun nak masuk. Semua tengah solat ke apa? Orang tengah duduk bersila. nanti kasi aku jalan dulu. Okay. Jadi kau nampak korang Kita pun masuk straight pergi toilet, kecu. Okay, tapi ni kelakar. Kita dah apa ni masuk toilet tu kita fikir rokok pun dah habis. Okay. Kita lepak rokok dah habis. Okay. So kita nampak macam nak tanya lah kita, tak tahu malu tanya ke minta ke. Orang kat situ lah kira. Apa aku nampak rokok kat situ, macam kat tepi tu. Okay, faham. So ingat kalau tak cukai lah kita. Sama Melayu. Muda kan. Okay, habis kita dah keluar toilet nak pergi tanya satu pakcik ni lah. Okay. Rokok. Bila kita ramai-ramai nak pergi, korang boleh imagine tak? Diorang semua face duduk bulat, sebulatan lah. Kira macam mana aku nak explain Baju apa ni? Baju normal baju orang pergi surau. Campur-campur. Okay. Bukan macam semua putih ke tu lah. Orang cerita dah nampak macam ni. Semua baju putih. Putih. Tak, ni macam literally orang pergi solat biasa lah. macam biasa. Okay. So dah nak pergi nak tegur ni, yang bikin aku dengan member aku ni stop. Pasal apa tau? Diorang macam suspicious gila tau. Okay. What they are doing is actually macam they are looking downwards, tengah duduk bersila. Ramai-ramai duduk bulat. Habis tangan macam aku nak They are going circle habis macam tak tahu apa orang bikin. Jadi aku pun tak tahu itu pandangan aku ke apa. Aku tengok member aku. Member aku macam dia orang pun nampak? Diorang nampak. Okay. So kita, sebab kita betul-betul kat depan pintu tu macam siap ini apa siap. Tu kita macam tak apa, kita jalan dulu, jalan keluar. Kita tak mau tegur, tak mau apa. Kira kita keluar, diorang tak stare kita. Bila kita cuci belakang tengok pintu pun, diorang macam diam je, tak layan. Okay, biasa diorang tak pandang, tak ada. Biasa kalau kita enter pun orang mesti macam tengok kan. Ni tak ada pun. Aku macam tengok aku berbual dulu rumah. Dah dekat. Ada dekat. Okay, habis lepas keluar dari gerbang tu, dalam masa 0.001 second semua dah kaki ayam dah patah balik lah. Dah dapat. Dah dapat.
Tapi Kecoh. apa semua jadi semua okey, tak ada apa-apa gangguan lagi kat sana ke? Ada. Kita dah kat dalam tent. Tapi aku tak tahu whether it's linked to that thing ke apa. Itu is just my kita empatnya fikiran ke apa pandangan lah apa yang terjadi. So kita tak ada fikir apa-apa, kita kat belakang kita lepak dalam tent. Tapi rokok payah tahu lah. Rokok pun baik tahu dah. Rokok pun dah tak fikir. Kita dah menggigil 4 orang masuk dalam tent. Okey. Dalam tent tau. Kita nak camping kat sini lah. Camping. Pancing lah kira. Pancing. Kita tak pancing pun. Saja camping, lepak-lepak. Kau camping kat Kita Wak Hassan camping. Dulu benda-benda best. Kita jalan-jalan. Mak bapak tak kasi curfew. Faham. Lepas tu, lepas apa dah jadi kat kita yang masjid ni, kita masuk dalam tent. Straight away masuk tent. Okey. Kita ada kek. Kek pandan. Okey, pandai. Yang dalam plastik. Kita dah nak makan lah. Duduk. Sekali kita dengar macam, korang tahu bunyi something big is crawling around korang tak? Macam semak samun. Okey. Dengan bunyi. Alamak. Kita kat dalam kemah tu dah kecoh. Diam. Terus tidur. Tidur. Boleh tidur. Terus paitau dah takut gila kan. Tutup mata, bom, gone. Tapi sampai sekarang kita tak tahu tu bunyi apa pun benda. Pandan kek pun payah tahu lah. Payah tahu Kek dah kemek-kemek lah bangun. Kemek. Rabak. Kira dah Kutak kecil lah. apa dapat tempat tidur situ. Dah macam sardin. Semua dah tidur gini-gini. Kaki atas peluk. Betul lah. Kira dah orang tengah pun jadi dah semua kerumun. Dah jadi kecoh. Terus kita tu bersyukur tak ada apa-apa kat kita lah. That's my apa yang pernah terjadi dengan aku, experience aku lah kat sini punya area. So ni baru satu lah baru one of the experience. Yes, one of the experience lah. Okay. Tapi aku nak tanya kau. Yes. Time kau muda kau ada terfikir macam budak ni tak? Kau camping. Aku budak baik lah boy. Cai, macam geram. Budak baik. Aku Orang yang paling tua selalu cakap gini. Orang tua cakap gini lah. Balik rumah. Lepas sekolah balik rumah duduk dan diam. Betul lah macam ni. Betul. Betul tak? Betul tapi lain dah tak betul Tak adalah. Kalau pak-pak gini adalah. That's where one of aku punya experience yang kat sini Okay. yang aku nak share ni ada dari situ lah datang dia. Okay, so jadi Aziz settle Cerita. So kan Cerita habis. Aziz bercerita, kita nak dengar cupi mak kita Alright. Okay. Okay. Mari kita teruskan. Ni benda happen was aku rasa around 2011 macam gitu. Around there aku masih NS punya time lah kira 2011. 2011. Yes. Oi, aku masih 10 tahun ni. Aku dah NS. 10 tahun ni. Tak ada korang tak Tapi boleh korang cakap dah tahu gitu umur dia berapa lah. guys. Korang dah tahu umur dia berapa. Tak apa, aku memang suka jujur. Tak ada korang tak mau cakap macam itu. Dah ibaratkan aku macam tua sangat. Kita tak cakap apa-apa. Aku dah cakap, aku cakap aku muda. Aku cakap aku muda. Okay, jadi teruskan. Okay, so aku ada satu kawan ni lah, kawan takraw ni kan. Tibalah kita pinjam kereta bapak aku. Kita pun ke sini. Tiba dia ajak ke sini. Tapi kau berapa kau dah drive tu Tak NS tu. Aku tak NS drive. Jadi kau dah tahu lah kan dia cakap tadi dia tu. Dia cakap dia tu. Ajar sangat. Jelas, silakan. Kira is a short kira punya experience lah. Dia ajak so call dulu dipanggil adventure. Adventure dulu. Paranormal ke para tak normal tu? Dia macam sikit-sikit kat tengah-tengah gitu. Tengah-tengah juga. Okay. Adventure. Dan aku pun okay lah, kau bawa lah. Pasal time tu aku belum ada lesen. So tu aku dia dengan bekas bini aku lah. Bekas bini time tu belum kahwin juga aku rasa kan. Dia ajak ke sini. One of the road Berapa here. orang kau datang sini tu? 3 orang. 3 orang Dua lelaki, orang. satu perempuan. Yes, betul. Okay. Aku duduk depan lah. Bekas bini aku duduk belakang. Okay. So kita masuk road yang menuju ke sini lah kira. Okay. Masuk je. Member aku ni pendajal aku. Dia dah tahu aku penakut. Dia stop. Asal tempat tu memang gelap kalau tak ada lampu. Sekarang ni kira masuk tu dah ada lampu. Dulu punya time tak ada lampu. Gelap lah, masih gelap lagi kan? Kau nampak jalan je. Yang orang cakap dia petang, buat petang. Wah, Wah, punya time dulu. Geli. Cringe aku dengar. Wah, petang. Jadi dia pun stop. Dia stop. Aku tak kisah dia stop. Masalahnya dia tutup lampu. Lagi gelap lah. Lagi gelap. Dengar dah gelap. Dah Aircon. gelap. Terus aku macam dia, kau tak mau macam gini. Kau tahu aku penakut apa? Kau on lah lampu balik. Dia on tu lampu kan. Aku punya mata terpandang lah sebelah kanan. Sana ada satu pokok pisang. Kau tahu apa yang aku nampak? Apa dia tu?
nampak gula-gula. Gula-gula. Aku pun dah sampai. Dah serap. Gigil lah, gigil. Menyeru. Betul. Kira lagi dekat tau tempat dia. Okay. Dia gini je. Main cak-cak lah kira. Dia cak terus. Right. Aku kan penakut. Aku tutup mata, aku cakap member kau keluar sekarang. Dia cakap asal Fiqah nampak kau keluar je. Aku maintain tutup mata. Sampai keluar gitu. Sampai keluar aku cakap, aku terus gini sikit kan. Okay, aku dah nampak kat luar baru aku pun tahu. Aku cakap kau setan kau, jalan lah jalan. Jalan. Itu jalan mana? Demam lah tak? Itu nak katakan tak pertama lah. Sebelum tu adalah yang Experience yang pernah berlaku lah. Cuma yang ini kaedah yang sini yang kau hadapi lah. Betul. Yang aku kena kebanyakan dia suka cak-cak lah. Daripada tembok. Yang ni daripada pokok pisang. And bila kita masuk tadi, aku nampak the exact pokok pisang. Alamak. Ada lah Oh, tadi. masih ada? Ada lagi kat situ. Oh, dia dekat lah. Dekat. Uish. Dekat. Masih ada lagi, Itulah one of the short story. Selamat Tapi tak bagus apa? lah Aku nak tegur. Ada ke tadi? Ada. Oh, ada. Dia tak ada. dia tak ada. Dia tak ada. Jangan main-main. Ada. Kalau dia ada, aku tak duduk kat sini. Set up belum ada. Orang set up 2 orang je tadi. Tapi serius note korang pernah nampak ah? Untuk aku, kalau seketul tu tak ada lah. Kalau dia menjengar, ada lah. So far aku punya experience berlaku pada aku tak pernah nampak. Tapi dengar dengan rasa ada tu pernah. Tu aku rasa memang dikurniakan kita sebagai manusia tu Betul. ada ni benda. Tapi pandangan belum pernah nampak directly gitu. Itu kira orang cakap apa tau, rezeki. Oh, rezeki Rezeki. Tak semua orang boleh nampak. Oh betul? Betul Daripada aku pula nampak seketul tu yang putih tak pernah. Tapi macam benda gelap, lembaga benda. Yes. Kalau kau cakap pasal lembaga. Tapi bukan kat sini lah. Ni dah kat situ betul, time aku betul. NS ke apa dia aku nampak very dekat lah. Kalau kat sini lembaga, aku pernah rasa nampak juga. ada. Dekat sini? Bukan. Jangan main-main Jangan cakap dapat sini. Tapi hari ni kalau tu cerita kat tempat sini. pun nak katakan aku tak boleh cerita kat situ pasal tu kira Daun. Jangan. Kau ajar daun ni kau patah je. Dia cakap tadi betul-betul. Tu dia cakap jangan share tu. Jangan share lah. Jangan Jangan share. share. Jadi lepas tu Jangan ketawa sangat Ji. Sorry. Jangan nanti kau kena. Reaction. Keluar tau. Ini aku nak minta dia slow mo dengan muka. Jangan macam gitu. okay, editor kita jangan lupa slow mo muka terperanjat. Jangan lupa Sebab tu aku facing sini. Oh ada kamera di sini. Tak boleh lari. Ya, duduk tangkap duduk Kita duduk kira di kanan. Jadi kita enjoy lah kan. Jadi lepas tu terus kau tak ada demam. Alhamdulillah. Okey. Yang ni tak ada. Kalau yang a few experience aku yang tempat lain ada. Tempat lain bukan sini lah. Bukan sini, yes. Tu experience yang first experience aku, yes aku demam. Itu confirm lah. Pada aku. First experience Siapa demam, yes. nampak pertama kali confirm gone. Yang aku the most scariest benda terjadi dengan aku itu aku masih tak demam lagi lah. Aku dah rasa macam tahap kau nak kacau lah. Aku itu nanti story kejap lagi aku bilang kenapa boleh jadi gitu. Tapi kalau untuk aku kalau kau dah ada perasaan marah tu kan, memang perasaan takut tu hilang dengan sendirinya hilang. Tak ada itu tak apa ni nanti aku ceritakan asal aku marah marah dengan tu benda. Aku tahu tu benda tu yang kacau tapi aku sort. Pasal orang tengah kat toilet Tengah kira ni Dia tengah ni lah. cari ilham lah. Buang second Buang second. Satu ni kau pun banyak kali ni. Standard banyak kali lah. Banyak kali. Siapa yang rapat dengan aku, diorang akan tahu aku dengan boy berak kira. Boy Mesti berak je. Anytime toilet. Kau Nama tak aku boy tahu. tapi tak aku tak berak Tak orang. ada. Kau ingat balik sikit hari. Yang dia kat toilet sampai dapat ilham tu. Tak tahu berapa lama dia kat dalam tu. Lama tapi apa yang dia kasih kita power. Kita gunakan lah ni. Kita gunakan. okay. Orang akan saksikan apa tip-tip lah ujung-ujung. Jamban je. Itu datang daripada jambannya ilham. Tak sedap lah bagi jamban. Bilik termenung lah. Sedap sikit lah. Bilik termenung. Okay. Bapak macam ada cerita apa nak share dengan kita? Pada aku sebab aku tak ada cerita sangat tapi aku akan kongsikan yang last kali lah nanti lepas korang cerita. Korang ada cerita lagi satu kan? Betul, ada. Nanti kat lah aku ada kongsikan pasal kawan seorang sahabat aku lah ada keluarga daerah sini nanti aku akan cerita kat korang. Tinggal sini.
Dia macam family member dia tak silap aku. Yang dia ceritakan family member dia tinggal dari sini. So he came to visit and something happen lah. Oh. Daerah sini lah. So So nanti kita sambung balik. Boleh. Kita lepak dulu, kita relax dulu, kita santai dulu, okay? Alright. Boleh. Be right back. Okay, Alright. boleh. Okay guys, welcome back to Bro Sempoy channel guys. Jam. Ayai? Ada lagi? Ada, mana boleh tak ada. Okay, go. Kita Tapi aku punya cerita next ni, pasal kita tak boleh gitu tempat kan. Okay. Jadi aku cerita kat sini je. Tempat tu boleh Tempat tu kau masuk sembarang tembak je main-main lah. Tekung. alright. Okay. Apalah tekung. Okay, let's go. Okay, ada cerita dia. Macam ni lah, ada satu hari ni, aku memang kat tekung, dulu ni BMT lah. BMT wise aku suka, jangan tapi tak habis. Okay. Patut aku ni cakap apa tu? Sudah. Dia pasal dengan dua-dua. Okay, tak. Okay, cerita masa tu aku tengah BMT. Alright. Recruit kata kan. Okay. Hari tu aku memang BMT kita selalu kena bangun pukul 5 tak silap aku kan. Okay. 5BX tu benda. Aku suka bangun pukul 3. 3:30. Siap on kan. Bos you. Betul. That's why Setcom saya main-main lah. Dia tak lah. Setcom. Tak, tapi Setcom betul. Setcom legit. Yes. Tak ada. Betul sajalah. Aku nak tanya. Apa tu? Setcom tu apa? Sudahlah, Tak ada, cuti. betul lah. Aku tak tahu apa. Oh, Aku Setcom tu ambil. tersajen. Okey. Tersajen nak. Tapi tak hari tu tak kisahlah. Dia Okay. tembak air buat apa? Aku peluru tembak ni. peluru guys. Oh, salah. Aku tak main air. Salah. Okay. Cerita yang pun. Salah. Okay, tak. Masa tu aku bangun 3 lebih pagi lah. Alright. Tapi untuk apa? Biasa mandi, berak, seorang. Pasal kalau kita bangun pukul 4 lebih 5. Boy berak. Boy berak. Yes. Faham. Okay. Lagi 3:30 timing, isap rokok kat dalam toilet. Okay. Kami mana boleh, tapi aku isap juga kat dalam toilet. Okay, faham. Dengan lagi satu pasal after 4:30 to 5, confirm ramai mesti mesti ramai berebut nak pergi. So baik aku bangun siang, lepas aku dah siap mandi, tidur balik dulu lah. Dan tidur balik lah. Pasal dah mandi semua apa. Betul. Okay, jadi kebetulan hari tu aku nak berak. Okay, dan cubicle ni, last punya cubicle, dia jamban. Kira bukan nyangkung lah. Kau tak the whole thing is nyangkung lah. Malas lah aku. Dia duduk ah. Ini apa kau masuk jamban nyangkung bawa jamban. Okay, pintu sini, entrance tu nyangkung, jamban beli ujung. Okay. Dengan dia atas ada ventilation lah kira. Okay. Yes. Itu aku punya time, aku kat this company kan. Diorang semua tahu aku, itu platoon tahu tu aku seorang pagi mesti aku pakai kat situ je. Okay. Diorang takkan kacau. Tu kira paling bersih lah aku fikir. Dia ada nama kau Zik kat situ. Kalau boleh letak aku dah letak lah. Saja. Boleh tak ada lah. Okay, betul lah hari tu kan. Aku tengah berak. Okay. Berak. Syok. Dia tak ada bilik. Kena tarik pipe daripada ujung pintu tu. Oh, standard lah. Sampai ujung. Panjang merah kira. Hose lah kira. So aku dah tak boleh tahan apa masa tu. Aku lari masuk tarik hose. Tak ada orang nak onkan air. Boleh ikut tak dia belakang? Tak ada. Hose saja. Hose saja ikut. Okay. Lepas tu aku tengah berak. Berak. Aku terfikir. Aku dah tarik hose ni, air aku tak on Tapi kau dah masuk Baik. belum? Dah masuk, dah tengah berak dah. Dah rasa dah. Dah tengah berak lah. Berak. Okay. Tengah berak tu aku cakap, tak ada fikir apa-apa sangat. Buat bodoh, relax dulu. Pasal masih siang pun, orang takkan kacau. Kalau aku nak keluar on pun kira tak apa-apa. Yalah. Okay, lepas tu aku dah tengah berak, relax. Sekali aku dengar ada macam footstep orang masuk toilet. Okay. Tapi aku dah, siapa Oi, who outside lah? Okay. You can help me not? You can help me not? On the pipe. Oh, kau suruh orang yang keluar tu kan? Minta tolong lah. Takkan aku nak keluar dulu kan. Dah boleh ada orang. Aku minta tolong lah. Tapi NS apa? And that's why lah. Body system kena kuat. Siapa-siapa. Mesti semua ramai-ramai bugil bro. Tapi tak kisahlah. Ada orang tolong lah kira. Faham. Okay. Habis bila aku dah dengar footstep, aku buat bodoh. Aku dah panggil dia. Bro. Who outside lah? Can help open the water right? Tak layan. Okay. Tak layan. Aku cakap, ni apa siapa buat bodoh aku? Aku tembok ke? Aku bukan hantu je. Aku manusia lagi ni. Tapi dia diam je macam tak. Diam. Terus aku dengar macam ada bunyi flash. Bukan flash. Bunyi orang mandi. Kira depan toilet yang aku punya side ni semua tempat cubicle berak kencing kan. Opposite punya shower. Aku dengar ada orang nak shower ke apa lah. Aku cakap, ni mandi Okay, bodoh. Terus aku tunggu, bro, can faster lah. Help me open the pipe lah. Tak layan. Okay. Tu aku cakap, ni buat main-main dengan aku apa? Kira part tu aku rasa pantat tarik boleh kering lah. Tapi kira kau tak ada fikir yang
tak fikir, kau tak ada perasaan seram lagi. Dan tu belum ada rasa perasaan seram lah. Fikir macam tu. Tapi as time goes by aku makin mengamuk lah. Macam kau buat main ke apa Syah? Okay then after that aku bukan belum tu masih recruit. Recruit lagi. Habis aku dengar dia dah macam air dah stop, aku dengar pintu buka. Tu aku dengar sinki on air. Tu aku macam Okay, singki kat mana? sinki betul-betul kira macam ni toilet tempat berak kencing semua Dia opposite side is shower kan. Tengah-tengah tu sinki. Tengah-tengah tu sinki. Ada the split way lah kira. Okay. Aku dengar sinki tu ada orang on air lah, cuci tangan ke apa. Tu aku cakap dia ni main dengan aku berlama sangat saya ni aku kat toilet. Aku terus buka pintu. Aku cuci dengan bogel-bogel aku tengok pintu. Tak ada orang lah Syah. Air running. Air running. Tu aku cakap korang main apa Syah. Aku bingit lah. Terus aku cakap tutup balik pintu lah kasi habis last punya. Oh, belum habis? Belum. Biasa kau tahu aku belum habis. Terus aku cakap Dah boleh start dah habis aku dah start bad mood. Okay. Okay, aku rasa mood nak berak. Mood nak berak dah hilang. Okay, habis? Okay, mood nak berak dah hilang. Terus cukup time aku give up. Aku give up terus aku keluar je. Sial tak ada orang lah Syah. On air. Cibuk. Terus aku patah balik masuk tak apa-apa lah. Baru aku nak cakap kau cebok ke kau tak cebok? Cebok. Awak bilang lah selalu. Cebok. Aku cebok. Dia dah- Kalau tak dah kering. Bau goreng lah kalau tak cebok. Pantat kerat. Ada orang cebok pakai air jamban je. Air jamban? Aku tak pandai. Kau tak pandai? Cebok pakai air jamban? Betul tu. Aku Dia nak kena gini tu. Macam pernah bikinnya. Biasalah. Aku kalau time finance aku masuk hutan aku tu yang kantin. Kantin? Water canteen. Kan dia macam untuk kita minum tu. Tapi kalau dah 5 hari 5 malam yalah, kat hutan, yalah. pakai tu juga siapa Itu cebok. kalau kat hutan tak ada flash tu nak tekan. At least nak kena ada macam air lah kan. Aku tak boleh macam Yelah. aku tak pandai. Oh, tak pandai? Tak pandai. Ke bidet juga lah. Tembak tak? Tembak. Kalau aku okey. Macam gitu lah. Dia kalau tak pakai tangan kan, dia pakai siku je. Kamu baru stretching boleh tangkap lah kira. Oh ya. Flexible lah dia main. Tapi tu lah counter aku masa aku kat camp Pulau Tekong Apa yang lah. counter lah. Aku dah counter aku. Dia sampai mainkan perasaan lah sampai bingit lah aku. Kira part seram tu kau tak ada lah. Tak ada seram. Kau ada rasa seram, cuma kau punya seram tu jadi marah. Kemarahan, yes. Jadi Tapi tu sampai lah. sekarang kau tak tahu siapa tu lah. Tak tahu lah. Kalau aku tahu aku cepu saya minta tolong saya. Betul juga. Kau ajar saya. Hantu pun takut nak tolong tau. Kau ajar. Kalau nak rasa jadi hantu nak takut kan onkan air lah. Aku takut. Aku sibuk lah. Dia nak onkan sinki ni air. Dia suruh kau cebok kat luar lah. Ini lah je tak ada. Dekat sikit. Siap. Okay. Sebab tu kau tak ada demam, tak ada apa semua. Tak ada. Time tu tak ada. Jadi kau faham apa dari mana dia datang sebenarnya. Betul. Abang Kira korang sama. sama lah. Kita sama. Abang baju hijau. Aku baju biru. Abang baju biru. Biru mana? Bomba. Bukan. Bukan apa weh? Ya. Really ya? Aku kan cakap dulu aku budak baik. Budak baik. Budak Konon. baik. Tak banyak gini sangat. Aku tak ada rank. Gini lah. Dia kosong kita. Yelah, at least ada biru okey lah. Orang tu seriau juga. Macam tadi kita tengah shoot pun biru datang. Betul. Seriau juga. 2-3 kali lah. Tak adalah seram sangat. Aku tak keluar. Okey. Okay. Kerja aku kira security. Security. Pak security lah. Patrol lah. Writing in out itu dah. Admin ni lah. Kira admin ni kerja. Kau tak. Okey lah, at least polis pun gaji besar apa. Tak ke? Tengok ni lah. Tengok ni. Macam gini lah. Alah, tak saja. Betul. Orang ada benda nak pakai. Aku tak ada. Sampai habis. Aku pergi kos pun banyak choking. Apa cakap? Janji ada. Betul? Betul. Jadi senyum lebar ya kira. Okay. Ya Azam? Ada cerita? Cerita ni a bit panjang sikit lah. Aku try to minimize lah. Kat sini? Yes. Dia jadi kat sini? Tapi ada Okay. footage kan? Tak silap aku sebelum kita start. Yes, juga, correct. Footage tu ada nanti at the end of kita punya Ni story ni. editor kita akan masukkan. Okay. Okay. And benda ni terjadi at this stretch. Literally sini lah kira. Yeah, bebe. Tapi dia jauh sikit lah. Dia ke hujung Tengah-tengah sana. sikit lah. Tengah-tengah Yes. sikit. Okay. Mari kita. Hari tu aku kira rasa macam nak pancing. Dulu aku suka pancing ketam. Bukan pakai bintu. Kan kita Itu pakai yang pan- pancing oh, dengan okay, net tu. eh? Yes. Aku lost kejap apa? Pancing getap bukan pancing ketam. bentu Kita ke? pakai net tu lah. So aku, bini aku dengan anakku
turun. Pasal aku tinggal Canberra Kau dulu. dah kahwin lah kira Ya, betul. Oh, tadi cerita belum lagi. Sikit. Betul. Alah, kau pun tak cakap apa. Tak. Oh, diorang tahu. Relationship tak payah cakap apa. Okay, dah kahwin lah. Dah kahwin anak 3. 3 campur anak tiri 2. Dia total 5. Yeah, baby. Strong. Murah rezeki. Okay. So, kita pun tak fikir apa-apa. Pasal Canberra depan ada this longkang which attach here lah. Attach to here. Oh, The whole alley lah kan. Yes, Daripada betul. Wasan sampai ke ujung lah. Yes, correct. Sampai ke Yishun Industrial kalau tak salah aku. Yes. Industrialnya depan. Industri depan dia masih continue lagi tau. Yes, Sampai, ada. Dia sampai habis lah. Tak tahu Yes. mana ada sambung. So, kita pun turun. Aku bawa 2 joran. okay. Pun dah set up. Semua aku try campak. Dua-dua aku campak lah. Campak. Yang buat aku sakit hati, dia bergoyang. Joran tu goyang bila aku tarik kosong. Tarik kosong sekali. Ikan main-main lah. Langgar katnya. Tak, ikan kalau langgar tu net, sangkut. Mesti sangkut. Oh yalah, confirm sangkut pun net dia. Mesti sangkut. Walaupun dia kecil, dia mesti sangkut. So, aku pun tengok, apa pasal macam mungkin belum ada rezeki lah kan. Sekali kebetulan bini aku tengah recording. Recording anak aku lah kira. Recording anak aku. Record. Aku tengah fokus kat aku punya joran. Kan anak aku macam terslip jatuh kan. Ni kat video ni Ada dalam Oh ada dalam video dalam footage tu anak aku macam tergesir, dia terjatuh macam terjatuh lah kira. Aku Jatuh pun pusing. terduduk lah kira. Bini aku macam kan jatuh. Aku pun pusing. Sekali aku pusing, aku tengok balik kat aku punya joran. Dia kikikkan aku. Ya betul. Ni semua dalam kamera dengar? Yeah. Damn. Dalam footage dapat. Tahun bila punya ni video? Aku rasa 3GP ke? Oh tak. Ingat Dia- 3GP. Lama-lama orang lama ni. Tak payah lama sangat. Oh tak. Dia 2018 kalau tak silap. 2018 Yes, just kira tak lama sangat Okay lah. Oh sebelum Covid? Sebelum Covid Yes, lah. sebelum Covid betul. Okay, Yes. okay. So tapi benda tu Sebab tu time-time Canberra baru naik lah. yes, correct. Kita baru duduk sana less than a year lah. Oh. Less than a year. That mean, can say lah because dia dalam 2017, 2018 baru naik ber Canberra Yes, kan. correct. Betul. Correct. Betul lah. Aku start duduk sana was 2018, early 2018 lah. So benda tu tak habis kat situ. Bila part dah bunyi tu kan, kita human nature apa, Rasa takut lah. Aku pun pusing lah. Oh, Aku pun cui-cui lah. Aku tengok bini aku tengok itu. Aku pun gini. Jom balik lah. Jom balik. Oh kira dia balik lah. Aku pusing. lah. Aku pusing. Aku bawa 2 joran apa? Aku tengah ambil joran ni. Oh, bini aku dengan anak aku dah kat ujung. Kena tinggal seorang. Tinggal duk. Aku tu, tunggu. Kau dah dengan pengecut. Aku dah penakut orang dengar apa. Early aku dah cakap aku penakut. Kalau kabut boleh. kabut real. Okay, dengan tak cabut tak apa. Angkat dengan gitu-gitu. Kau? Kita tak boleh terus. Tapi kau step macho kau bila dah angkat tu kau lari ke apa jalan? Kau cakap tu. Aku rasa aku walk a jog. Confirm. Tak ada. Confirm bersepah actually. Real life mesti bersepah. Confirm lah. Confirm. Walaupun terang. Yang aku pelik terang duk. Oh tak, pasal dia lampu HDB kan? Kalau tepi longkang area sana. Lampu sama ni. Oh lampu just tepi. Lampu Malam-malam walkway terang ni. lah, Malam-malam terang. Oh, Kira- okay, Kira terang malam. Tak lah, pasal aku ingat kau cakap pasal tepi dia ada HDB apa? Dan lampu HDB. Is right directly depan HDB. So dia maksud aku is dia punya ni lah, brightness dari sana lah. Betul. Pasal jugalah. Pasal kalau blok baru naik usually memang Betul. jugalah. Walaupun ada lampu macam Pasal wajib tak payah pasang. opposite is like this lah. Oh yalah. Pasal ni dia ada side lah sana lah. Sultan dia. And aku rasa bunyi dia coming from Deck. that side. Tapi tu tanggal apa lah? Kau boleh ingat Aku tak ingat lah. Aku rasa dalam 10 lebih 11. Malam juga lah. Malam-malam lah. Macam mungkin dah kurang dekat situ. Betul. Memang tak ada orang pun pancing kat situ malam-malam. So Memang betul lah. aku dah gitu dah ambil joran, kita tak balik terus. Depan rumah aku tu, depan blok aku ada kira fitness area. Oh fitness area. Fitness area. So kita duduk sana dulu. Kebetulan bapak mentua aku datang dengan anakku yang last time tu dia masih aku rasa about less than 6 months lah. Oh baru banyak. Tengah jalan-jalan kat bawah, dia boleh tegur kita. Korang buat apa? Pergi pancing. Korang pancing apa malam-malam Jumaat ni? Oh malam Jumaat? Yes. Kita tak tahu hari tu malam Jumaat.
Jatuh bang tu tak tahu hari apa. Kau kurang ajar. Ah. sebenarnya. Tak ada, tak boleh. teringat, Oh, tak teringat. Tak teringat lah. Okey. Tak teringat, Okey, bukan lupa. Faham. Okay, so kita dah relax sana, kena rukuk sebatang. Ambil anak aku yang last balik. Balik tu kat rumah dah cuci semua, dah mandi kan. Dah bilas-bilas. Aku pun terlelap. Anak aku yang last ni tidur kat buai. Tapi ni tak caught on Buai, footage lah. buai macam mana? Yang colour biru? Buai biru tu Yang tutup gerbang bawah. pintu dia. Yang bukan, aku punya yang ada frame. Yang ada frame ni. Oh, ada frame Dia dia. turun naik. Hmm. Pula tu aku dah terlelap. Bini aku kejutkan aku. Bi. Aku pun mamai bangun. Oh, mata masih macam Mamai masa aku dah ngantuk kan. Mamai. Aku buka mata. Bini aku cakap, tengok buai. Anak aku kat dalam buai. Okay. Anak aku yang last. Buai kan gini kan. up down. Okay. Buai aku jalan gini. Dia dah up down left right square lah. Dia dah left right lah. Dia tolak-tolak anak aku. Terus aku macam, aku pun kira tak tahu apa nak buat kan. Tidur balik lah. Kau apa tidur? Kau biarkan anak kau macam gitu. Aku selawat dulu. Oh, selamat dulu. Mesti step macho lah. Dah jadi ni kan. Aku cakap okay, tutup pintu semua ni. Habis kau boleh budak tu kat luar. Kan kau bawa anak kau masuk. Bilik. Ke tak? Part tu aku lupa lah. Aku rasa macam dia all the way tidur situ. Kira kau selawat tutup pintu segalanya tidur balik lah. Tidur balik. Tu aku jangan bilang dah tak ada apa-apa, tidur je. Ish. Sekarang korang tahu kan tahap penakut aku macam Lagi mana. rabak juga. Tapi kalau macam gitu pada aku, pasal anak aku tak nangis lagi. Oh. Dia masih tidur kan. Kalau nangis ada chance Dia macam rasa takut tu jadi Lebih ya? bingit. Pasal kau kacau anak aku bah. Oh, yalah. Kau tak kacau, kau biarkan dia tidur kira ibaratkan Dodo ikan. ada dodo ikan. Dodo ikan. Tu, yes. Cuma dia dodo ikan atas bawah, ada kiri kanan. Ada kiri kanan. Apa sih tengah gini ya? Aku rasa dia nak main DJ dia. Tapi dia tak mahu anak aku. Bodoh lah. Jadi so far aku tu okey lah, aku tak ada macam Alhamdulillah part tu pun aku tak demam, tak apa lah. Anak aku pun okey, tak ada nangis malam-malam. Tapi rumah aku ada juga sighting yang aku tak nampak tapi bini aku nampak. Dalam rumah tu mungkin after what has happened lah. Oh, dah ada lagi lah actually. Cuma Ada kau tak juga, kau tak kena lah. yang kena bukan aku. Aku rasa dia kalau kenakan aku pun dia fed up. Aku kalau dah tidur, melainkan Bangun mama aku. Actually bila bingit tau. Betul. Bangun pasal orang kacau kan. Nak kacau jangan kacau tangan aku tidur lah. Penat besok nak kerja. Kau tidur pun susah nak bangun ke. Tapi tadi sebelum kita mula ni kau ada mention yang pernah naik basikal. Kalau ada footage Itu yang, bukan aku. Itu siapa? Itu orang rumah aku. Orang makan. Orang rumah. Kalau mana tahu kalau boleh. It's the same stretch actually. Oh, sama tempat juga. Same stretch. Dia Itu pernah adik dapat ipar kat aku. dulu. Adik ipar aku tu nanti kita masukkan lah. Nanti kita masukkan gambar sekali. Kau ni kamera juga. Yes, correct. Dahsyat lah. Tapi Dia apa kau gini ke macam mana ni? No, kira adik ipar aku just snap tengah bawa basikal tu. Dia just snap around je. Oh, random snap lah. Random snap. Selfie Tengok tadi sikit-sikit. Oh, dah tengok Aku lah. Tapi Oh, yang tadi punya gambar? Betul yang tadi. itu. Orang random Tengah snap. naik basikal lagi ni ya. Yes, orang tengah, kalau tak silap aku dia menuju ke sini lah, Wak Hassan. Oh, ke sini. Ke sini. Kira daripada rumah aku tu diorang ikut the same pathway lah untuk datang sini. So when they boring-boring snap, kan. Random snap ya. Alhamdulillah along the way tak kena kacau. Kita dalam pukul berapa bulan? Itu aku tak berapa pastilah. Pasal hari tu kalau tak silap aku bekerja malam. Kau tengah suka kerja malam. Lupa zoom yes. Zoom tu gambar. Aku nampak. Betul. Very clear. Actually quite clear. Kita suka apa-apa nanti kita serahkan kat kita punya editor lah. Kalau part video tu the best pakai earpiece. Yang part dia kekek tu. Kekek. Tengah tangkap ketam. Yes, betul tengah. Pancing ketam. Betul. Ketam tak dapat dia kekekkan aku. Hajar dia. Hei, rabak. So yang tu basikal tu nanti boleh tengok kat footage lah. Other than that, So far ni je encounter kau ada kat Wak Hassan ni So area. far kat Wak Hassan tu je. Selain daripada tu, so far tengah mancing pun tak ada yang kacau lah. So far aku punya tu je. Dalam masjid. Bukan seorang-seorang, 4 orang. 4 orang lah yang kami. Seram tu, paling seram. Sampai sekarang aku masih takut. Tak ada. Kau tak nak try lagi? Tak nak. Jadi kita boleh cubalah. Betul. Boleh cubalah. Yalah. Mungkin
Mungkin satu hari kita pakai kita punya TT account kita live ke TikTok maybe boleh lah TikTok live. Tahu tak tahu. kan? Actually Tapi we kita should kena try. kasih grow sikit lah kan. Betul Jadi kita lah. nak Yang cakap penting nak apa kena apa? kita ni. Like, Share, share, comment, subscribe. hit bell notification. Betul. Itu penting. Subscribe tu penting. Betul, YouTube subscribe. Mungkin also Follow. Apa lagi? IG follow guys. Kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada YouTube channel. Itu je lah. Facebook tak ada lah. Facebook belum ada lagi lah. Belum ada lagi lah. Belum ada lagi. Maybe we InsyaAllah should try it's a lah. New future. Ya, tapi aku nak cakap sikit. Korang pada siapa yang dah tengok sini, korang ada macam cerita-cerita yang menyeramkan ke apa yang korang pernah experience. Okay, jangan lupa untuk submit all your story inside to our email. And kalau tak boleh email, kita akan drop by number lah. Boleh WhatsApp. Correct. Everything will be at the description. Description. Yeah, description. Dulu lah. Okay. So, So, boy, kau tak ada? Sebelum kita akhir kita play session pada Okay, can. kali ni lah pada episod ni, aku ada satu cerita guys. Apa? Okay. Dekat sikit. Ada dekat jauh. maaf sorry lah. Jangan jauh sangat, boy. Maaf. Relax Jadi, sangat. aku ada cerita ni. Okay. Recently aku pergi reservice lah kan. Kalau tak payah tanya apa tu tak payah tanya. Sini juga. Apa tu? Sini juga. Dia yang berlaku ni kena member aku lah. Oh, okay. Oh, so dia bilang kan bila time kat ni lah. Kat sini lah. Oh, okay, faham. Kat sini, time kau pergi reservice. Jadi kita macam berbual macam biasa lah kan. Okay. Kita berbual sendiri lah malam tak boleh tidur. betul, Dia tentu gini so dia ceritakan lah satu sahabat aku ni nama dia Am. Okay. Nama dia Am. Jadi Am nama sebenar. Am nama sebenar. Dia izinkan aku kasih nama dia. Okay, cantik. Am nama sebenar nama dia. Nama sebenar. Am nama sebenar. Am. Am nama sebenar. Panjang nama tu. Tak. Oh, tak Am. Okay. Aku repeat banyak kali orang tak dapat. Dah lambat. Dia tengok waktu dah. Okay. Dia tengok waktu. Jadi si sahabat aku nama Am ni dia ada tak silap aku lah. Aku tak berapa ingat sangat tapi aku boleh roughly tell the story what happened. So pada satu hari ni tak silap aku Am ni dia ada keluarga daerah sini lah. Okay. Okay, dia ada keluarga daerah sini, rumah landed. Landed lah. Landed Dari sini juga dari sini. Jadi satu kali tu dia cerita aku dia datang nak ziarah family dekat sini lah. Okay. Dia jarang datang tapi dia setahun sekali ke 2 kali aku tak ingat. Okay. Jadi bila dia tahu dia bila rumah yang relatif dia kat sini ni apa yang kau pergi Testi tak tak. cerita ni kau tak mengasih orang kacau. Okay. Tak testing je. Pasal nak tengok korang punya ketakutan level lah tadi. Faham. Okay. Jadi setahu dia rumah relatif dia ni ada 2 pembantu rumah. Okay. Which is a Mate. 2 mate. which is a maid lah. 2 ke 3 aku tak ingat tapi Ada maid lah kat rumah tu. Ada multiple maid lah. Oh, okay. okay so kat mana? Ada 2 mate. Dia ada dua maid lah. Jadi satu hari tu dia datang dengan family dia, kakak dia. Jadi dia datang macam biasa. Jadi bila dah sampai, dia dah parking kereta, rumah landed besar kan. Kita semua tahu rumah landed tu besar. Jadi dia dah masuk, dia dah berbual semua. Jadi dia kenal 2 pembantu rumah relatif dia ni. Okay. Cukup kenal lah. Cukup Cukup lah. kenal. Okay. Tapi satu kali tu bila dia visit this one time, aku tak ingat bila dia cakap macam mana. This one time dia orang dah visit macam biasa. Tapi bila dia masuk rumah tu dia nampak macam ada lagi satu orang. Satu seorang. Kat mana tu? Dalam rumah dia. Dalam rumah. At first dia nampak dalam rumah dia. Okay. Dalam rumah dia ada macam extra helper lah. Okay. Jadi dia ingat macam okay lah mungkin dia really need helper lah. Kau nak ASMR? Tapi dah aku tengah dengar. Kau nak ASMR sangat Sedap. Jadi dia ingat relative dia ni had another one. Okay. Had another okay. Ini banyak belanja hari ni. Okay. Orang So- tengah bercerita ni. Cerita aku dengar. Dia lupa susah. Okay. Okay. Jadi dia dah gitu tu dia dah ingat dia ni, jadi dia buat macam biasa. Okay. So dia dah buat macam biasa tapi all the while dah berapa jam dekat sana tu tak silap aku cakap dia nampak ada orang kat situ macam perempuan tu Dia macam tak kenal lah. Dia tak kenal. Okay. So dia ingat macam yang lain semua nampak jadi semua pun tak cakap apa so okay leave it. So one time tu bila dia nak balik tu daripada berapa lama dia nak balik tu dia nampak ada seorang perempuan duduk dekat depan tangga rumah tu tu. Okay. Kira macam rumah lain dia kan besar. Ada rumah nak naik tangga macam 2-3 tapak. Mana dia? Yelah. Dia ada step dia lah kira untuk masuk lah. Rezeki banyak tu kan. Alhamdulillah hidup dia. Betul lah murah rezeki. Jadi nak naik rumah kalau naik
tangga turun mesti tangga apa. Betul. Jadi bila dia turun tangga tu sebelah dia macam tempat duduk. Okey. Sebelah kanan tu, jadi bila turun tu kira dia dah tempat- nampak. Tempat orang nak pakai kasut lah. Macam gitu. Duduk pakai kasut. Oh, landed style lah kira. Yes. Oh, okey. Jadi bila dia nampak tu dia macam tegur. Tak silap aku, cerita aku dia tegur. Tapi kakak tu macam tak pandang dia langsung. Kakak tu just diam. gitu je. Just diam macam tu. Sekali dia sama dengan orang-orang yang aku kena Cuma dia sebelum pergi lah kira. Sebelum pergi kan. Dia kat situ dululah. Dia lihat luar. Kan sini banyak rumah. kan. betul. Dia tak tahu. Betul. Jadi dia dah tegur, dia buat macam perempuan tu macam tak indahkan dia. Okey. Tak indahkan. Jadi dia bawa bodoh, dia pergi Tapi kat dia kereta. duduk macam mana boy? Dia duduk macam pengantin. Macam kau duduk. Okay. Tapi dia tangan dia macam Tangan begini lah kira. Kompang. betul. Macam orang baru nak kahwin. Betul. Macam orang baru nak kahwin itu macam gitulah duduk macam tu. Tapi bila dia tegur tu dia tak layan. Perempuan tu macam buat bodoh je. So dia dengan kakak dia ke apa just pedulikan. So they went to the car lah. Okay. Nak balik apa. Okay. So bila dia pergi kat car tu, kebetulan tu kakak dia rasa macam asal mate ni dia tadi kat situ. Asal tak naik, kita dah jalan tu lah. So kakak dia call dia, asal call yang relative dia lah. Cakap asal mate kau masih kat luar, kita nak jalan ni. Bila sudah dia naik lah, tak payah tunggu-tunggu. Jadi relative dia cakap Mate dia semua kat rumah. mate dia semua dah ada kat rumah. Oh you. Habis siapa yang kat tangga tu? Okey. Kan saya member aku punya kakak ni tanya, siapa yang kat tangga tu? Tapi dia punya figure dia macam mana boy? Okay, figure dia macam perempuan bertudung, macam pakaian lama. Macam tak silap aku Confirm muka tak nampak hitam ni. dalam gambar. Okay, Tapi kalau dalam footage yang kau tunjuk tu memang Betul. tak nampak lah. memang tak nampak. Tak nampak muka Kita dia. akan kongsikan dengan penonton. Betul-betul. Nanti Apa nenek keropok ni kan Betul. Kan Tapi dia keropok. dia macam gitu gitu juga. lah. Mungkin macam gitu. Apa ni? Makcik keropok. Pakai dia mungkin macam gitu lah. Mungkin Tak lah, tahu kan. betul. Jadi Tapi ada bag tak kat tepi? tak ada. Nampak dia duduk, dia bukan macam makcik keropok. dia macam duduk, dia tunduk buat gitu je. Makcik keropok out stop. Makcik keropok out stop. Dah habis lah, keput dah habis saya kira. Keropok Tengah tunggu stop lah. dia rehat lah. Kita tunggu stop. Jadi aku dah dapat footage daripada sahabat aku nama Am ni. Okey. So nanti kita akan kongsikan dengan penonton semua. Okey. So bila You should see after that afterward. thing happen, when they drive off, dia orang drive past. So bila dia dah kakak dia nak drive akan lalu perempuan tu. Okey. So semua yang dalam kereta tu tak pandang langsung perempuan tu. Oh tak pandang? Tak tengok? pandang. So they just drive away. Rugi je. Sepatutnya tengok. Sekali dah confirm. Tak tahu mate dia ke. Kalau kena Tapi kakak dia dah call bila kat handphone tu dalam kereta. Oh, Asal ya? mate kau tak Tak ni, masuk. kita nak jalan ni lah. Mate aku semua dah kat rumah. kalau kena aku memang aku tak tengok. Kan? Tak tengok, aku jalan je, nonong je. Tapi footage dia nampak agak clear dah. Nampak dia punya tudung, dia punya baju, dia punya Cara dia duduk. cara duduk kita nampak. Kita akan kongsikan dengan penonton lah. Boleh, Ya, boleh. sure. Terima kasih kepada siapa sahabat nama dia. Terima kasih pada sahabat aku nama Am Okey, baik. Thank you Am share dengan cerita yang kau how- pernah experience kan. So guys, untuk kali ni itu saja yang kita akan kongsikan pada orang. So, kalau korang ada cerita-cerita yang seram, kat mana korang lalui ke apa, korang email kita dekat kita punya Social lah. social boleh, email boleh, apa-apa. Yang kat bawah Akan drop. semua. Yes. Okay. Yang kat bawah. Okay. And jangan lupa follow kita punya social sendiri, kita punya Kita akan drop juga segalanya dekat description apa yang ada kat Ni description. nak cakap tak habis-habis je. follow. Ni kalau nak bilang akaun apa kau apa kau Tak apa. habis. Tak habis. Kau seorang je dah 3-4 kan. Kau Tak lah satu yang main-main banyak buat apa. orang ada rank ni memang. Dia lain. Nak cakap. Tak sekarang nak action lah. Ni sikit lah Okay. Guys, terima kasih untuk sokongan anda kali ni. So itu daripada saya Boboy. Dan daripada saya Cupi. Saya Zriko. Okay, tempat penuh misteri, creepy. Tapi stay. Ciao. Ciao. Mana ikan? Mana? Air. Nak air susu. Tadi air. Jatuh juga kau. Kan aku dah cakap. Tadi air. Itu air minum. Itu air minum, minta pun dah.